Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya, Kishmita Wani, anak perempuan Arun Kumar, akan membentangkan mengenai etika dan peradaban India pada hari ini. Para penonton sekalian, saya berasa sungguh berbesar hati untuk berkongsi mengenai etika, teori dan peradaban di India daripada sudut pandangan diri saya sendiri dan juga pengalaman diri saya sebagai seorang yang berbangsa India. Tanpa mengelengahkan masa lagi, mari kita menelusuri intipati video pada hari ini. Selamat menonton! Baiklah, pertama sekali kita akan melihat kepada apakah objektif utama video ini. Jadi, saya telah memilih 3 objektif utama kerana ia dapat memberikan para penonton pendedahan yang meluas mengenai etika dan peradaban India. Walau bagaimanapun, saya turut menyelitkan beberapa informasi tambahan untuk para penonton sekalian. Baiklah, objektif yang pertama ialah menjelaskan konsep etika dan peradaban secara umum, di mana kita akan memahami apakah itu etika dan peradaban dalam konteks yang meluas. Seterusnya, menghuraikan prinsip etika utama dalam peradaban India, dan yang ketiga ialah menghubungkaitkan prinsip etika ini dengan teori-teori yang lain serta perspektif kepelbagaian tamadun. Jadi kita akan dapat melihat persamaan dan perbandingan teori peradaban India dengan teori peradaban Cina dan juga Melayu. Baiklah, seterusnya. Okey, mari kita fahami apakah maksud etika dan peradaban. Baiklah, etika merujuk kepada prinsip, nilai dan norma yang membimbing tingkah laku manusia dalam menentukan apa yang betul dan apa yang salah. Ia berkaitan dengan moral, kebaikan dan keadilan. Contohnya, apabila seseorang mempunyai rasa untuk mencuri, etika inilah yang akan membimbing dia. Dia akan berfikir, adakah perbuatan ini beretika daripada konteks peradaban India? Di situ, dia dapat membuat keputusan yang betul. Manakala peradaban pula ialah keseluruhan cara ataupun gaya hidup sesuatu masyarakat yang merangkumi agama, politik, ekonomi, seni, falsafah, undang-undang dan budaya. Contohnya, peperangan di Gaza mengajar kita cara beradab. Jadi isu-isu ataupun perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian di peringkat negara ataupun di antarabangsa juga mempengaruhi peradaban kita. Justru itu, etika dan peradaban mempunyai kaitan yang saling berkait rapat. Tanpa etika, peradaban akan pincang. Manakala tanpa peradaban, etika sukar diaplikasikan dalam masyarakat. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada asas dan juga prinsip etika dalam peradaban India. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu. Okey, kita akan melihat kepada 4 konsep utama atau 4 konsep yang paling penting dalam peradaban India, iaitu Dharma, Karma, Ahimsa dan juga Moksha. Okey, bagi Dharma bermaksud kewajipan, tanggungjawab dan undang-undang moral. Ia mengajar manusia melaksanakan tugas mengikut kedudukan sosial dan peranan masing-masing. Okey, contohnya Dharma dalam konteks pendidikan. Kita akan melihat kepada Dharma dalam konteks pendidikan, di mana Dharma seorang guru adalah melaksanakan tanggungjawab dirinya untuk mengajar dan memberikan ilmu dan juga membentuk sasiah murid tersebut. Jadi, Dharma seorang guru ini bukan sahaja dalam konteks di dalam bilik darjah untuk mengajar sahaja, tetapi untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri seseorang murid. Manakala Dharma seorang murid ataupun tanggungjawab murid adalah untuk menuntut ilmu dengan tekun dan berdisiplin dan juga menghormati guru yang mengajar mereka. Dan guru ini bukan sahaja guru di sekolah. Dia boleh menjadi sesiapa sahaja yang memberikan ilmu ataupun tunjuk ajar kepada dirinya. Baiklah. Contoh semasa yang kita boleh tengok adalah peningkatan kes-kes buli di negara kita. Ini menunjukkan bahawa Dharma murid
berkurang kerana mereka melakukan keganasan. Mereka tidak melaksanakan tanggungjawab diri mereka, iaitu untuk membentuk sasiah diri yang terpuji. Okey, baiklah. So, mesej Dharma keseluruhannya adalah kewajipan pelajar ialah belajar dan berakhlak baik. Okey, seterusnya kita lihat kepada konsep yang kedua, iaitu karma. Okey, karma ni secara ringkasnya adalah sebab dan juga akibat. So, sesuatu perbuatan ada kesannya, ada akibatnya. Okey? Sebagai contoh, kalau kita mencuri, kita akan mendapat balasannya. Kalau kita menipu, kita juga akan mendapat hukumannya. Kalau kita berbuat baik, kita juga akan mendapat ganjarannya. Walaupun ganjaran ataupun hukuman tersebut tidak dapat dilihat pada masa yang terdekat, mungkin kita akan mendapatnya pada masa yang tertentu. Tetapi konsep karma ini adalah apa sahaja yang kita lakukan ada akibatnya. Walaupun dia adalah benda yang baik ataupun benda yang buruk. Okey, seterusnya ahimsa. Okey, ahimsa ini bermaksud tidak melakukan keganasan. Keganasan dalam pelbagai bentuk memukul ataupun menghina, apa sahaja keganasan. Dia menggalakkan kasih sayang, belas kasihan serta menghormati semua makhluk hidup secara sama rata walaupun dia adalah manusia, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Kita tidak boleh menunjukkan keganasan kepada mana-mana makhluk hidup. Okey, seterusnya ialah moksha. Okey, sebelum saya menerangkan mengenai moksha secara terperinci, mari kita menonton terlebih dahulu video mengenai moksha. Sebagian orang mungkin tidak banyak yang mengenal istilah moksha atau secara artian mudah adalah meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad alias menghilang tanpa jejak. Moksha sendiri adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan. Berbicara soal moksha, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita dan diyakini banyak orang mengalami moksha atau hilang tak berbekas. Bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan apalagi jasadnya. Baiklah, jadi moksha bermaksud pembebasan jiwa daripada penderitaan duniawi. Di mana seperti dalam video yang telah kita tonton tadi, dia menunjukkan bahawa moksha sebenarnya merupakan tujuan kehidupan bagi masyarakat India. Di mana apabila kita hidup di duniawi, kita akan melakukan kebaikan dan mengumpul pahala agar kita mencapai moksha. Di mana dalam moksha kita akan pergi ke syurga dan dapat hidup secara tenang dan segala keinginan apa sahaja yang kita inginkan kita akan dapat setelah kita mencapai moksha. Jadi itu adalah secara ringkasnya konsep moksha bagi peradaban India. Okey. Seterusnya kita akan bandingkan teori dan peradaban India dengan teori-teori yang lain. Okey. Jadi teori ini kita bandingkan untuk menunjukkan bahawa setiap satu teori mempunyai persamaan dan perbezaannya. Walau bagaimanapun, kesemua teori tetap menekankan pengajaran yang positif sahaja. Baiklah. Di sini saya telah membuat satu jadual ataupun infografik untuk membandingkan 3 teori, iaitu teori etika India, etika Islam dan juga etika Cina. Bagi etika Islam, kita akan tekankan mengenai akhlak, dan bagi etika Cina, kita akan tekankan mengenai Confucianism. Okey, kalau dalam etika India kita ada dharma, iaitu tanggungjawab moral dan sosial. Bagi etika Islam, dia adalah tanggungjawab juga tetapi kepada Allah dan juga masyarakat. Jadi konsep tanggungjawab dia adalah sama tetapi dia menuju kepada Allah dan juga masyarakat. Dalam etika Cina, dia adalah dalam konsep Yi dan Li, iaitu Yi adalah kebenaran dan Li ialah tata tertib, di mana setiap tindakan pengikut etika Cina ini perlulah
benar dan juga harus bertata tertib dan beradab. Okey. Seterusnya, bagi karma iaitu perbuatan akan menentukan nasib dan kita mempunyai konsep sebab dan akibat. Dalam etika Islam, dia adalah konsep dosa dan pahala dan kalau mereka melakukan dosa, dia akan mendapat balasan di akhirat. Jadi, konsep asasnya adalah sama, cuma cara pengaplikasiannya sahaja adalah berbeza. Dalam etika Cina, dia adalah keseimbangan sosial akibat tindakan, iaitu jika mereka melakukan sesuatu yang tidak elok, maknanya kehidupan mereka akan menjadi tidak seimbang, akan berlaku sesuatu perubahan ataupun sesuatu kesukaran akan mereka alami. Okey. Kita teruskan pula dengan konsep ahimsa iaitu hidup tanpa keganasan. Jadi dalam Islam, mereka melarang kezaliman dan pentingnya ihsan, pentingnya untuk kita mempunyai peri kemanusiaan. Dalam Confucianisme pula, dia adalah dalam konsep Ren iaitu kemanusiaan, memberikan empati, kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Jadi konsepnya bagi tiga etika ini adalah sama. Bagi moksha pula iaitu tujuan hidup seseorang, bagi Melayu adalah syurga sebagai matlamat air. Dan juga bagi Confucianism ialah keharmonian masyarakat dan kestabilan politik. Jadi ketiga-tiga etika ini menekankan benda-benda yang positif sahaja, iaitu untuk menggalakkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mampu memberikan kebaikan kepada diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Okey, kesamaan ketiga-tiga teori ini ialah semua menekankan tanggungjawab, akibat, perbuatan dan nilai kebaikan sahaja. Dan perbezaannya ialah bagi etika India dia lebih rohani dan juga spiritual. Manakala bagi Melayu ialah berasaskan wahyu dan juga agama. Dan bagi yang Cina ialah berasaskan moral, sosial dan juga politik. Itu sahaja adalah perbezaan dan perbezaan itu tidaklah um, merupakan perbezaan yang besar ataupun dominan. Dia adalah perbezaan yang sedikit sahaja. Manakala persamaan antara ketiga-tiga ini menunjukkan keseimbangan pengajaran yang sama antara kesemua etika. Baiklah. Seterusnya, marilah kita bergerak kepada kepentingan etika dan peradaban India ini. Mengapakah kita memerlukan etika dan peradaban India ini? Apakah sumbangan kepada individu, masyarakat, negara? Kita akan melihat satu persatu. Baiklah. Bagi individu, mari kita mulakan dengan membentuk kepribadian mulia. Bagaimanakah etika dan peradaban India ini dapat membentuk kepribadian mulia seseorang? Baiklah, konsep dharma tadi mendidik murid supaya berdisiplin, bertanggungjawab dan jujur. Dari situ kita sudah tentulah kita dapat melihat pembentukan karakter yang baik dan positif dalam diri seseorang. Seterusnya, kesedaran diri iaitu melalui konsep karma, murid belajar bahawa setiap tindakan ada akibatnya. Justru itu mereka akan lebih berhati-hati dalam membuat pilihan ataupun tindakan dalam kehidupan mereka. Seterusnya, ketenangan jiwa di mana ahimsa yang tidak menggalakkan ataupun melarang sama sekali keganasan menanam sifat kasih sayang bagi mengelakkan murid ataupun sesiapa sahaja daripada bersikap ganas ataupun daripada perbuatan buli sendiri. Okey. Bagi matlamat hidup pula, moksha mengingatkan murid bahawa kehidupan bukan sekadar pencapaian material sahaja, tetapi juga pembangunan rohani seseorang individu. Okey, seterusnya. Kita pergi pula kepada konsep masyarakat. Okey, bagi konsep masyarakat, kita mulakan dengan mewujudkan keharmonian di mana kita akan mengamalkan konsep ahimsa yang akan menghormati ataupun membolehkan kita menghormati dengan lebih lagi rakan-rakan yang berbeza kaum, agama dan budaya. Di mana kita tahu bahawa setiap budaya mempunyai cara pengaplikasian teori-teori ataupun konsep-konsep dalam cara mereka yang tersendiri. Jadi, kita haruslah menghormati cara mereka
agar mereka juga menghormati cara kita. Seterusnya, menguatkan nilai tolong-menolong juga, iaitu prinsip Dharma menggalakkan murid memainkan peranan dalam komuniti sekolah dan masyarakat. Dan juga mengurangkan konflik sosial di mana kesedaran tentang karma membuatkan seseorang itu berfikir sebelum bertindak. Contohnya, tidak menyebarkan fitnah atau bergaduh ataupun apa-apa sahaja dalam kehidupan kita dalam konsep masyarakat ini, kita haruslah berfikir sebelum kita menyatakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu sebab kita hidup dalam konsep masyarakat macam. Baiklah. Apakah kepentingan peradaban India ini kepada negara kita? Okey, pertama sekali warga negara berintegriti dapat dilahirkan di mana nilai dharma melatih murid menjadi pemimpin yang adil dan rakyat yang patuh kepada undang-undang. Bagi pembangunan berteraskan moral pula, seseorang individu itu akan berpegang pada karma yang akan berusaha melakukan kebaikan demi kesejahteraan negara dan bukan untuk keuntungan diri mereka semata-mata. Dan akhir sekali lah, identiti nasional yang kukuh. Okay, apakah itu identiti nasional yang kukuh? Di mana kita dapat menggalakkan seseorang itu menanam semangat identiti nasional dengan konsep ahimsa. Di mana ahimsa ini akan membolehkan seseorang itu menyokong konsep perpaduan antara etnik yang menjadi teras kestabilan negara seperti Malaysia. Okey. Seterusnya, kepentingan yang terakhir ialah warga global. Pertama sekali kita akan lihat kepada kesedaran sejagat di mana ahimsa mendidik murid menghormati bukan sahaja manusia tetapi juga alam sekitar dan haiwan. Jadi kesedaran bahawa wujudnya manusia, wujudnya tumbuh-tumbuhan, wujudnya haiwan ini membolehkan mereka sedar bahawa mereka harus menjaga kesemua makhluk hidup ini. Dan seterusnya ialah jambatan peradaban di mana nilai India ini boleh dikongsi dengan tamadun lain, melahirkan sikap saling hormat dan menghormati dan memahami di peringkat antarabangsa. Jadi apabila kita ada nilai India ini, kita akan dapat menghormati setiap perbezaan, setiap persamaan dan membolehkan kita hidup secara harmoni walaupun di peringkat antarabangsa. Baiklah, sebagai rumusan daripada hasil pembentangan saya ini ialah etika ialah panduan moral, manakala peradaban ialah keseluruhan sistem hidup. Jadi tanpa etika dan peradaban ini kita tak dapat hidup dengan betul. Dalam peradaban India juga, nilai utama seperti dharma, karma, ahimsa dan moksha membentuk asas kehidupan yang beretika. Konsep-konsep ini sejajar dengan etika barat serta nilai dalam tamadun India dan juga China. Sebenarnya teori-teori ini boleh dikaitkan dengan teori barat dan segala teorinya. Cuma saya telah memfokuskan kepada teori Islam dan juga China. Kepelbagaian tamadun sebenarnya memperkayakan kita dengan pelbagai perspektif tetapi tujuan tetap sama iaitu kesejahteraan manusia sejagat. Jadi apabila kita melihat kepada tamadun India, Melayu, Cina, kita dapat melihat perspektif setiap tamadun ini berbeza. Itu bagaimana cara pengaplikasian orang Melayu, bagaimanakah cara pengaplikasian orang Cina. Segala ini adalah berbeza. Jadi kita dapat mempelajari sesuatu yang baru agar ia memudahkan kita untuk menghormati setiap masyarakat. Okey. Jadi akhir kata, marilah kita mengambil iktibar daripada nilai-nilai etika peradaban India dan menerapkannya dalam kehidupan seharian supaya kita dapat hidup dalam hidup yang harmoni, saling menghormati dan menjunjung nilai kemanusiaan. Itu yang paling penting. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Saya harap penyampaian saya pada hari ini dapat memberikan sedikit intipati ataupun pengetahuan baru bagi para penonton sekalian. Dan saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan ataupun apa-apa kekurangan dalam pembentangan saya pada hari ini. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.